Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kumpulan kami akan melaksanakan persembahan berkaitan Tugasan 2 PMMB 3223. Kami dikehendaki untuk menganalisis rancangan pengajaran harian iaitu RPH terhadap kemahiran membaca. Pensyarah kesayangan kami, Tuan Haji Cik Mansur bin Cik Tom yang akan diselia dan dibantu oleh Dr. Asri bin Harun. Jadinya ini ialah ahli kumpulan kami. Saya Alimah Noimani binti Abdul Halim. Rakan saya Jasmina Aisyah binti Mat Rafi serta kawan saya seorang lagi Nur Syahidatul Ahmad binti Abdul Rahman. Apa itu RPH ya? Apa itu RPH? RPH atau dikenali sebagai Rancangan Pengajaran Harian yang merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP yang perlu disediakan oleh guru untuk beberapa waktu pelajaran dan juga merupakan pelan pengajaran yang tersusun dan terperinci yang mengandungi beberapa elemen yang perlu ditulis bertujuan memudahkan guru mencapai objektif yang telah ditetapkan. Mari kita mengkaji dengan lebih mendalam berkaitan dengan RPH. RPH yang baiklah RPH yang mematuhi SPI bilangan 3/1999. Kaedah penulisan RPH dengan menggunakan kaedah penulisan konvensional atau pelantar elektronik dan disediakan mengikut prinsip-prinsip penyediaan RPH. Justifikasinya ialah untuk menyatakan maklumat berkenaan objektif, cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif tercapai, dan seterusnya ialah merancang PDP dengan teliti agar menepati sukatan atau standard pengajaran yang telah ditetapkan. Bilakah penyediaan RPH? RPH perlu ditulis sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan dan perlu diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta-merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa. Siapakah yang terlibat dalam RPH? Yang terlibat dalam RPH ialah guru sebagai penyedia RPH, manakala pentadbir sekolah sebagai penyimak dan pihak berkepentingan seperti bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pegawai Pendidikan Daerah iaitu PPD. Kaedah untuk membuat RPH ialah disediakan dalam pelbagai kaedah yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. Contohnya, penulisan dalam buku, penggunaan komputer, tablet atau telefon pintar. Di manakah untuk menyimpan RPH disimpan dalam buku atau fail rekod pengajaran dan pembelajaran ataupun di aplikasi di storan awal seperti Google Drive atau Dropbox. Saya terlupa nak bincang contoh hawat. Berikut merupakan rancangan pengajaran harian yang telah kami ambil daripada Pelajar Bahasa Melayu Ambilan 2022-2027 yang telah menjalani praktikum pada tahun 2025. Rancangan pengajaran harian ini bagi mata pelajaran Bahasa Melayu yang memfokuskan kepada murid tahun 2 Ar-Razi yang mempunyai bilangan murid seramai 26 orang yang bertarikh 9 Oktober 2025 pada hari Khamis. Masanya ialah 8.45 pagi sehingga 9.45 pagi iaitu 1 jam yang bertemakan pertanian dan penternakan yang bertajuk ternakan yang berfaedah. Kemahiran fokusnya ialah membaca, standard kandungan iaitu 2.2 iaitu membaca, memahami dan menakul bahan grafik dan bukan grafik. Bagi standard pembelajaran iaitu SP 2.2.1 membaca, memahami dan mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Bagi objektif pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyebut dua jenis isi yang terdapat dalam karangan, seterusnya menyatakan satu isi tersurat hasil daripada pembacaan dalam petikan dan menyatakan satu isi tersirat hasil daripada pembacaan dalam petikan. Sistem bahasanya ialah tata bahasa iaitu isi tersurat dan isi tersirat. Bagi pengisian kurikulum iaitu elemen merentas kurikulum, yang pertama ialah bahasa. Penekanan kepada penggunaan bahasa yang betul dalam menulis isi tersurat dan tersirat. Seterusnya ialah pendidikan alam sekitar iaitu kesedaran tentang ternakan yang berfaedah. Selain itu ialah nilai murni iaitu kerajinan, kegigihan, tidak bersikap sombong, kesyukuran dan kerjasama. Seterusnya ialah strategi pengajaran dan pembelajaran iaitu kepelbagaian kaedah dan teknik. Bagi KB iaitu merumuskan, mengecam, meramalkan, mencirikan dan menghubung-kaitkan. Bagi nilai murni, kegigihan, tidak bersikap sombong, kesyukuran dan kerjasama. Bagi KP iaitu verbal linguistik. Bagi BCB pula ialah bacaan intensif, bacaan luncuran dan imbasan. Bagi kemahiran insaniah iaitu komunikasi, kerja berpasukan. Dan akhir sekali ialah pembelajaran konstekstual iaitu memindahkan. Bagi aspek kriteria kejayaan, murid dapat menyebut dua jenis isi yang terdapat dalam karangan. Yang kedua, murid dapat menyatakan satu isi tersurat hasil daripada pembacaan dalam petikan. Dan yang ketiga, murid dapat menyatakan satu isi tersirat hasil daripada pembacaan dalam petikan. Bagi aspek bahan bantu mengajar, terdapat 7 bahan yang digunakan iaitu yang pertama iaitu papan putih yang berjumlah 1 unit sahaja. Yang kedua, pena penanda yang berjumlah 3 item. Yang ketiga, buku teks yang berjumlah 26 item. Seterusnya ialah buku aktiviti yang juga terdapat 26 item. Yang kelima iaitu mentol isyarat iaitu terdapat 69 item. Yang keenam, buku karangan yang terdapat 26 item. Dan akhir sekali ialah gambar ikan talapia bagi set induksi yang mengandungi 1 item sahaja. Seterusnya bagi aspek pengetahuan sedia ada iaitu murid-murid pernah melihat ikan talapia. Seterusnya ialah langkah-langkah yang akan dibincang pada pembentangan seterusnya. Berikut merupakan langkah 2, langkah 3 dan penutup yang akan diterangkan pada pembentangan seterusnya. Bagi bahagian refleksi kendiri, bagi sesi pengenalan, sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan seperti biasa pada 9 Oktober 2025, yakni pada hari Khamis yang mana melibatkan kelas 2 Al-Razi seramai 26 orang. 7 orang murid tidak hadir pada hari berkenaan. Kekuatan, hanya 2 objektif PDP tercapai namun masih memerlukan pengukuhan. Murid-murid 2A mampu memahami dan menyebut 2 jenis isi yang terdapat dalam suatu karangan. Mereka memahami cara untuk mengesan isi tersurat dalam karangan panjang dan memerlukan bantuan guru untuk mengeluarkan isi tersurat dengan betul. Sementara itu, banyak juga latihan pengukuhan yang diberi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kali ini untuk memastikan semua murid betul-betul menguasai input yang diajar. Kelemahannya ialah murid masih tidak mampu memahami dan menguasai isi tersirat. Cadangan penambahbaikan ialah saya akan menyediakan latihan pengukuhan yang lebih mudah untuk melatih mereka mengeluarkan isi tersirat. Baiklah, saya akan mulakan dengan kekuatan dan kelemahan aktiviti. Pertama, kita akan kaji iaitu set induksi, isi pelajaran,
lihat dan teka gambar yang telah ditunjukkan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran pula. Pertama, guru memaparkan gambar ikan di hadapan kelas. 2. Guru menyoal murid apakah gambar yang mereka lihat. Ketiga, murid-murid meneka gambar yang ditunjukkan. Dan keempat, guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk sesi PDP. Catatan pula, BBM, gambar ikan tilapia. KB, kemahiran berfikir yang menghubung kait. Pendekatan pula berpusatkan bahan. Dan teknik adalah soal jawab. Mari saya terangkan kekuatan dan kelemahan pada seindaksi aktiviti lihat dan teka. Pertama, kekuatan seindaksi ini akan menarik minat. Penggunaan rangsangan visual iaitu gambar ikan tilapia akan membantu menarik perhatian murid pada awal kelas. Kedua, kemahiran berfikir. Murid diberi peluang untuk meneka dan menghubungkaitkan gambar dengan tajuk pembelajaran iaitu pertanian dan peternakan yang akan merangsang kognitif mereka. Manakala terdapat kelemahan pada seindaksi aktiviti lihat dan teka ini iaitu pengurusan masa. Walaupun tidak dinyatakan secara spesifik untuk sesi ini, laporan refleksi umum dalam siri RPH ini sering menunjukkan kecenderungan seindaksi yang mengambil masa yang terlalu lama. Pertama, langkah 1 yang mengambil masa selama 25 minit. Isi pelajaran, apa itu isi tersurat dan isi tersirat. Strategi PDP. Pertama, guru memaparkan slide interaktif tentang isi tersurat dan isi tersirat. Kedua, guru menerangkan kepada murid apa itu isi tersirat dan isi tersurat. Ketiga, murid membuat nota tentang isi tersurat dan isi tersirat dalam buku BM1. Catatan, IMK ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam PDP selain standard kandungan. IMK yang terdapat dalam aktiviti ini ialah bahasa dan nilai murni. Seterusnya, strategi yang berasaskan bahan dan murid. Selain itu, BCB iaitu belajar cara belajar yang merupakan elemen kemahiran yang menerapkan RPH dalam melatih murid secara mandiri dan berkesan. Akhir sekali, KP, kemahiran kecerdasan pelbagai iaitu pendekatan pedagogi yang mengintegrasikan pelbagai gaya pembelajaran seperti interpersonal dan verbal linguistik. Kekuatan dan kelemahan bagi langkah 1 iaitu pengenalan apa itu isi tersurat dan isi tersirat. Kekuatan, BBM yang interaktif iaitu penggunaan slide interaktif memudahkan murid memahami konsep abstrak tentang perbezaan isi tersurat dan tersirat. Seterusnya, pengukuhan nota. Murid membuat nota dalam buku BM1 yang membantu mereka merujuk kembali definisi dan contoh yang diajar. Manakala terdapat kelemahan pada langkah 1 iaitu pemahaman konsep. Murid didapati masih belum mampu memahami dan menguasai konsep ini iaitu isi tersirat sepenuhnya pada peringkat penerangan awal ini. Seterusnya, langkah 2 yang mengambil masa selama 10 minit. Isi pelajaran iaitu bacaan teks yang bertajuk kolam ikan dan hasilnya. Strategi PDP pula. Pertama, murid-murid membaca buku teks pada halaman 50 secara beramai-ramai. Kedua, guru memilih 4 orang murid untuk membaca setiap perenggan. Dan ketiga, guru membantu murid mengeluarkan isi tersurat dan isi tersirat berdasarkan petikan kolam ikan dan hasilnya. BBB. Bahan bantu belajar yang digunakan ialah buku teks, pensel dan buku karangan.
Seterusnya, IMK yang terdapat dalam aktiviti ini ialah bahasa dan nilai murni. Strategi pula berasaskan murid. KP yang terdapat dalam aktiviti ini pula interpersonal dan verbal linguistik. BCB pula kemahiran intensif dan kaedah dan teknik PDP iaitu perbantukan bahan dan murid. Tadi rakan saya Aisyah telah pun menerangkan langkah 2 dalam bahagian RPH. Jadinya, saya akan analisis petikan pelantikan dan hasilnya. Untuk kekuatan bagi langkah kedua ini, saya dapati bimbingan guru merujuk kepada strategi berpusatkan guru dan bahan memastikan murid mendapat panduan yang betul semasa mengeluarkan isi daripada petikan buku teks. Kekuatan yang kedua, saya dapati melalui kemahiran membacanya. Kekuatan RPH ini bahagian langkah kedua melibatkan bacaan beramai-ramai dan individu bagi memastikan kelancaran sebutan murid. Namun begitu, dalam langkah 2 ini juga ada kelemahannya. Kelemahan yang pertama, saya dapati kebergantungannya tinggi. Murid didapati sangat memerlukan bantuan guru untuk mengeluarkan isi tersurat dengan betul. Dalam hal ini, perkara ini telah menunjukkan bahawa mereka belum mencapai tahap berdikari sepenuhnya dalam kemahiran menahul ataupun khususnya membaca untuk menjana idea dan sebagainya. Wah, sekarang kita sudah pun masuk ke langkah yang ketiga. Dalam langkah yang ketiga RPH ini, peruntukan masa yang diinginkan hanyalah 15 minit untuk melaksanakan pengukuhan melalui buku aktiviti. Cara yang pertama, murid akan diberi masa untuk menyiapkan latihan dalam buku aktiviti pada muka surat 54. Cara yang kedua, guru akan menanda jawapan murid dalam buku surat tersebut. Langkah yang ketiga, dalam RPH untuk langkah ketiga ini, murid-murid akan membuat pembetulan terhadap kesalahan yang dibuat. Dalam RPH langkah ketiga ini, bahan bantu mengajar ataupun bahan bantu belajar BBB yang digunakan adalah buku aktiviti. Strategi yang digunakan adalah untuk mengenal pasti dan juga menganalisis. Dalam RPH ini telah menggunakan pendekatan berasaskan murid. KP yang digunakan pula adalah untuk meningkatkan verbal linguistik, manakala KI yang digunakan lebih mengkhususkan kepada kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Langkah 3 iaitu pengukuhan melalui buku aktiviti. Aktiviti ini terdapat kekuatan dan kelemahan, iaitu kekuatan yang pertama ialah latihan intensif, iaitu banyak latihan pengukuhan diberikan untuk memastikan murid benar-benar menguasai input yang diajar oleh guru. Seterusnya ialah maklum balas segera. Guru menanda jawapan dan murid membuat pembetulan serta-merta yang sangat berkesan untuk membetulkan ralat pemahaman murid. Kelemahannya ialah tahap kesukaran. Latihan mungkin terlalu mencabar bagi murid tahap rendah kerana refleksi menyatakan keperluan untuk menyediakan latihan yang lebih mudah bagi kemahiran isi tersirat di masa hadapan. Akhir sekali ialah penutup yang mengambil masa selama 5 minit. Ini merupakan bahagian refleksi. Guru memilih seorang murid untuk membuat rumusan akhir tentang topik pembelajaran pada hari ini. Seterusnya, murid-murid mengangkat mentol isyarat masing-masing untuk menggambarkan tahap pemahaman mereka tentang pengajaran dan pembelajaran hari ini, iaitu mentol yang mempunyai 3 warna, iaitu berwarna merah, kuning dan juga hijau. Di bahan bantu mengajar iaitu mentol isyarat, KB-nya ialah menghubung kait dan membuat kesimpulan, manakala KP-nya ialah verbal linguistik dan interpersonal. Penutup, refleksi dan mentol isyarat. Bagi bahagian penutup ini, kekuatannya ialah
Dari aspek penilaian kendiri iaitu, penggunaan metode isyarat membolehkan guru melihat gambaran tahap pemahaman keseluruhan kelas secara visual dan pantas. Seterusnya, rumusan murid. Guru memilih murid untuk membuat rumusan dapat membantu mengukuhkan lagi ingatan tentang topik pembelajaran pada hari tersebut. Manakala kelemahannya pula ialah pencapaian objektif terbatas. Refleksi mencatatkan hanya 2 daripada 3 objektif tercapai. Hal ini menunjukkan bahawa sesi penutup ini mendedahkan masih terdapat wujud jurang pembelajaran yang belum selesai. Kini kembali semula bersama-sama saya, Alimah Naimani binti Abdul Halim. Saya akan menyambung bahagian penerangan tindakan susulan ataupun intervensi. Ayo kita saksikan sekarang. Saya dan ahli kumpulan saya telah berpakat dan bersetuju untuk tindakan susulan ataupun intervensi yang pertama adalah berkaitan tentang penyediaan bahan yang bersesuaian dengan tahap murid. Dalam hal ini, guru perlulah merancang untuk menyediakan latihan pengukuhan yang lebih ringkas dan mudah difahami supaya murid dapat menguasai kemahiran membaca. Misalnya, objektif untuk pengeluaran isi tersirat tercapai dengan lebih baik. Selain itu, kita perlulah mengelakkan dominasi guru kerana dalam RPH ini, saya dan ahli kumpulan mendapati RPH-nya lebih berpusatkan guru. Jadinya, guru sepatutnya memberikan petikan dahulu dan minta murid sendiri untuk cuba bezakan isi tersurat serta tersirat sebelum dijelaskan konsepnya secara formal. Dalam hal ini, guru boleh gunakan teknik untuk think, pair, share ataupun kongsi jawapan dengan kelas selepas sesi perbincangan dengan rakan. Jadinya, guru boleh membentuk kumpulan kecil untuk mengenal pasti isi tersurat dan juga isi tersirat. Dalam hal ini, guru berperanan sebagai fasilitator, bukan sebagai pemberi maklumat utama. Kesannya, guru bukan sahaja dapat meningkatkan penglibatan murid, tetapi juga dapat menggalakkan pembelajaran aktif untuk murid itu sendiri. Tindakan intervensi ataupun susulan yang ketiga ialah pengambilan masa yang bersesuaian. Guru perlulah mengkhususkan masa yang lebih bagi bahagian aktiviti berbanding penjelasan konsep supaya murid dapat kenal pasti isi dalam teks itu dengan sebaiknya. Misalnya, guru boleh pecahkan teks kepada beberapa bahagian yang kecil. Setiap kumpulan akan bertanggungjawab mengenal pasti satu isi tersurat dan satu isi tersirat. Dalam hal ini, mereka boleh gunakan kad warna. Jadinya, mungkin murid-murid boleh gunakan warna biru untuk menunjukkan isi tersurat, sedangkan warna hijau pula digunakan untuk isi tersirat. Jadinya, dalam hal ini, murid akan mendalami teks dengan lebih baik dan proses menakul dan membaca akan berlaku dengan sebaiknya. Sekarang kita sudah memasuki isi keempat untuk tindakan susulan ataupun intervensi. Jadinya, saya dan ahli kumpulan saya bersetuju untuk mengukuhkan instrumen pentaksiran dalam RPH ini ataupun aktiviti ini. Guru boleh menyediakan senarai semak yang sistematik untuk menilai ketercapaian objektif pembelajaran yang disampaikan. Misalnya, guru boleh menggunakan rubrik tahap penguasaan untuk melaksanakan pentaksiran bersama-sama rakan sebaya. Jadinya, guru dapat simpan evidence kerja murid sebagai dokumentasi. Sekarang kita sudah pun memasuki bahagian isi yang terakhir untuk tindakan susulan ataupun intervensi. Jadinya, isi terakhir ini adalah untuk mengintegrasikan teknologi maklumat. Guru perlulah memahirkan lagi kebolehan dalam bidang TMJ agar setiap sesi pembelajaran tersebut tidaklah hanya terikat dengan bahan digital slide sahaja. Kerana saya dan ahli kumpulan saya mendapati bahawa RPH dan aktiviti ini hanyalah lebih pengkhususan kepada slide interaktif sahaja.
Guru perlu memperluas penggunaan PMB dalam aktiviti murid, bukan sekadar penerangan guru. Jadinya, guru mungkin boleh menggunakan kuis interaktif seperti word wall dan juga kuis. Guru juga boleh paparkan teks digital dan murid menyelahkan isi tersurat dan tersirat menggunakan pen digital. Jadinya itu sahaja untuk tindakan susulan. Teruskan dengan rakan sekumpulan yang lain. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian berkaitan dengan penilaian kendiri. Penilaian kendiri yang pertama dari aspek refleksi pencapaian objektif. Walaupun hanya 2 daripada 3 objektif pengajaran dan pembelajaran yang tercapai sepenuhnya, saya dan ahli kumpulan sangat berpuas hati kerana majoriti murid telah menguasai asas pengenalan isi karangan. Namun begitu, kegagalan mencapai objektif isi tersirat menunjukkan bahawa kaedah pengajaran guru bagi kemahiran K4 ini perlu dipermudahkan lagi mengikut tahap kognitif murid tahun 2. Dari aspek yang kedua iaitu penilaian keberkesanan pedagogi. Strategi pengajaran secara didaktif untuk menggunakan slide interaktif adalah berkesan untuk menyampaikan konsep awal. Namun, saya dan ahli kumpulan menyedari bahawa murid memerlukan lebih banyak aktiviti bersifat hands-on atau lakonan simulasi untuk memahami konsep tersirat yang lebih abstrak. Seterusnya ialah analisis penglibatan murid. Saya dan ahli kumpulan dapat menyimpulkan bahawa murid mungkin sangat aktif semasa sesi soal jawab lisan, tetapi mereka mula menghadapi kesukaran apabila mereka diminta menulis dalam buku aktiviti. Hal ini dikatakan demikian kerana guru perlu mengimbangi latihan lisan dan penulisan supaya kemahiran tersebut berkembang seiring dengan tahap kemahiran mereka. Yang terakhir ialah adaptasi terhadap situasi semasa. Berdasarkan RPH yang telah ditunjukkan, penangguhan PDP sebelum ini atas sebab refleksi pertengahan praktikum RPP menyebabkan saya dan ahli kumpulan bersetuju bahawa momentum pembelajaran murid agak lambat. Oleh itu, guru haruslah memastikan sesi pengulangan iaitu recap dilakukan dengan lebih mantap pada awal sesi pembelajaran bagi mengimbas semula ingatan murid terhadap tajuk yang telah tertangguh. Kesimpulan, secara keseluruhannya, refleksi sangat penting dalam rancangan pengajaran harian RPH sebagai alat untuk menilai dan menambah baik keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, kami dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan serta mencadangkan intervensi yang sesuai untuk meningkatkan prestasi murid. Melalui tugasan ini juga, kami dapat meningkatkan kemahiran pedagogi dan penilaian kendiri guru pelatih serta memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai dengan lebih berkesan melalui amalan refleksi yang berterusan. Penulisan reflektif. Sesi pengajaran dan pembelajaran PDP yang bertajuk Kolam Ikan dan Hasilnya telah dilaksanakan dengan kehadiran 19 daripada 26 orang murid. Secara keseluruhannya, 2 daripada 3 objektif pembelajaran telah berjaya dicapai. Antara kekuatan utama ialah penggunaan bahan bantu mengajar BBM yang interaktif serta aktiviti lihat dan teka pada set induksi yang berjaya menarik minat murid untuk terlibat aktif. Murid juga menunjukkan peningkatan dalam kemahiran mengenal pasti isi tersurat melalui latihan pengukuhan yang diberikan. Walau bagaimanapun, terdapat kelemahan dari segi penguasaan kemahiran menakul. Hal ini dikatakan demikian kerana murid masih sukar untuk mengeluarkan isi tersirat tanpa bimbingan guru yang kerap. Pengurusan masa juga perlu ditambah baik agar setiap langkah PDP berjalan lebih lancar. Sebagai tindakan susulan, guru perlu menyediakan latihan terbeza yang lebih mudah untuk kemahiran isi tersirat serta memberikan bimbingan individu secara lebih konsisten. Usaha ini diharapkan dapat memastikan semua murid mencapai standard pembelajaran yang ditetapkan dalam sesi akan datang. Tamatlah sudah air kisah kami. Jadinya, dengan berakhirnya lagu tersebut,
Ini bermaksud kami punya persembahan juga telah tamat. Jadinya, sekian terima kasih. Semoga persembahan kami ini dapat memberi manfaat kepada semua.